secara bukannya ikut suka hati, kita buat nota mengikut teknik yang diajarkan, which is guna KKS, kata-kata kunci, dan so that kita dapat tahu which point is yang penting and which one is not. So saya rasa bengkel ni memang ada untuk dua lah gunaan dia, untuk teknik berfikir dan juga teknik untuk membuat nota. Okey, terima kasih Natasha. Ada teknik ni dia ada dalam bengkel hari ni kita jelaskan lebih lah. Dia adalah teknik berfikir dan dia juga adalah kita ajar teknik membuat nota. Cuma pada asasnya adalah dia adalah teknik berfikir. Okey, teknik berfikir, dan maksudnya dia bantu kita untuk berfikir dengan ada guidance, dan nota tu kita buatkan untuk kita terjemahkan apa yang kita faham. Ini nota tu membantu untuk kita terjemahkan apa yang kita faham dan membantu untuk kita ulang kaji, untuk kita review. Jadi dua-dua betul. Okey. Jadi cikgu nak semua dapat tu lah, bukan saja dia buat nota, tapi pada asasnya adalah untuk bantu kita berfikir dengan lebih baik.